الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai-pegawai pemerintah, peserta kursus dari seluruh Malaysia. Seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepadanya kerana petang ini diizinkannya kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, untuk mengabadikan masa yang Allah luangkan untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain. Untuk peserta kursus, saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Ibrahim Istar bin Makjad. Asal saya dari Kampung Gajah, Perak. Sekarang saya menetap di Kampung. Bukan Kampar ya, Kampung. Oleh kerana saya asal dari Kampung Gajah, ke mana saja saya pergi, saya mesti mempertahankan ke Kampung Gajahan saya. I must defend my Kampung Gajah slang. Kampung putih boleh? Memang saya kampung putih saja. Kenapa? I was once a teacher teaching English, you know that? Itu sebab nak ada kampung putih saja. Ngaji sekolah kampung putih. Kemudian dekat nak pencin dulu, saya pergi minta tauliah mengajar agama daripada pejabat agama negeri Perak. Agaknya silap agaknya dibagi dia mah. Itu saya ngajar agama. Saya bukan dia mengajar agama, tapi saya minta dengan pejabat negeri Perak dibaginya saya tauliah boleh mengajar seluruh negeri Perak. Itu terang ngajar. Oleh kerana saya datang dari Kampung Gajah, saya mesti mempertahankan Kampung Gajah selain saya. Ini dah baru 2 hari 2 Kuala Lumpur, dah pergi Kuala Lumpur. Padahal baru 2 hari duduk Kuala Lumpur tu. Cuma orang Kelantan. Kemana saja dia pergi, dia mesti mempertahankan kekelantanannya. Ya ke tak? Am I right or wrong? Orang Kedah pun macam tu juga. Kemana dia pergi, dia mempertahankan kekedahannya. Orang Peraknya tak nak mempertahankan keperakan dia. You must defend your Perak slang, you know. Alright. Kitab yang saya baca di sini, nama kitabnya Manusia dan Islam. Tangan Allahyarham Datuk Haruddin Al-Hafiz. Ini kita baca dah lama dah ni. Saya anggota FRU yang paling lama di sini lah, saya lah. Yang banyak sudah pension dah kami. Saya tak pension-pension lagi. Itu nak ngabur pada kita. Tak ada pension-pension lagi, tak apa-apa tahun. Saya start di sini tahun 70-an. I was here since 1970s. Masa itu penguasanya
Tuan Alias. Lepas tu Tuan Idris. Lepas tu Tuan tak ingat dah sampai sekarang ni. Berapa puluh tahun dah ya. Baik. Jadi kita baca kitab ni. Tuan-tuan yang baru datang bukan nak buat ni. Kena ambil tengah-tengah. Ya. Kerana kita baca kitab ini khusus ini kitab yang dikarang ini ialah kitab karangan Datuk Harun Din khusus untuk polis. Ya. Ini sebab dia panggil kitab ni kitab boleh. Nama kitabnya Manusia dan Islam. Zaman Ketua Polis Negara Tuan Seri Hanif dulu lah, ingat tak? Kenal ke nama ni Tuan Seri Hanif ni? Ketua Polis Negara masa ketika itu. Zaman dia kan. Baik. Sudah sampai penghujung kita ni dah muka surat berapa? 500 lebih lah. Dan habis ni. Bila habis kitab ni, tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dari sini ya. Baik, tajuknya pada malam ni apakah dia agama? Agama itu apa bendanya? Ya. Jangan pernah pula kita kata semua agama adalah baik, itu syirik. Semua agama adalah baik, itu syirik. Mana orang pakai besar tu, kadang-kadang dia nak merasmi ke majlis tu, dia tengok depan dia ada orang Kristian, ada orang Buddha, ada orang Hindu, orang Islam pun ada. Nak ambil hati semua orang tu kata, semua agama adalah baik, itu syirik. Menyamakan Islam itu dengan Hinduism, menyamakan Islam itu dengan Christianity, menyamakan Islam itu dengan Buddhism, itu syirik. Kerana yang betul, yang sempurna, yang diterima Allah hanya Islam saja. Allah dah kabul Quran. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana tuan-tuan? Neraka, betul? Apa? Neraka. Neraka, betul? Neraka. Berapa neraka? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Bukan Syah, Sa'ir. Yang kelima namanya Qutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lawa. Yang mana tak? Tuan-tuan dan saudara-saudara, nak yang mana? Pilihlah salah satu. Mana-mana bertandanya kalau tak sabar lalu noho neraka. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tadi siapa yang boleh lagu sanggup menanggung kehebatan, kedahsyatan api neraka tu. Selemah, dengar elok ni. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham gaya ni? Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia apa yang paling kuat? Apa yang paling kuat api dunia? Itu rokok. Api dapur, api kayu api, api gas. Bagi saya yang paling kuat laser. Laser tu kalau kena besi, cayu besi tu. Kena kayu, untung kayu tu. Kena badan manusia jadi debu badan manusia tu. Tapi laser yang kuat itu 70 kali ganda lebih kurang kekuatannya berbanding dengan selemah-lemah api neraka. Jadi siapa lalu nahan. Baik, untuk malam ini kita baca. Apakah dia agama? Apabila kita bertanya kepada salah seorang di kalangan umat Islam, apa agama itu? Adalah jawapan yang kita dapat dan kita perolehi. Agamaku Islam. Dia kata bila tanya agama Islam, itulah agama namanya. Agamaku Islam. Betul lah jawab tu, bukan salah ya. Kalau kita teruskan dengan pertanyaan apakah dia Islam? Islam tu apa? Agama aku Islam. Islam tu apa?
Maka jawapan yang banyak, jawapan yang biasa kita perolehi, Islam itu agama. Udah. Apa agama kamu? Islam. Islam apa? Agama. Itu aja. Apa nak? Balik-balik ini aja. Diulang-ulang kali. Islam agama, agama Islam. Itu aja. Islam itu agama katanya. Dan apakah itu agama? Terhadap pertanyaan ini kita tentukan bermacam-macam jawapan yang berbeza-beza. Kalau dianalisa, atau analisis, di bedah siasat, betul-betul. Kalau dianalisa pengertian atau definisi apa? Istilah. Definisi yang diberikan kepada agama itu, kita dengan mengambil kesimpulan, kita dapat mengambil kesimpulan pengertian agama itu kaburnya tak jelas, sama-sama. Ada yang katakan Islam, ada yang katakan agama, ada yang katakan macam-macam kan. Kabur tu tak jelas, nampak sama-sama adanya dan berbeza-beza. Definisi yang diberikan tentang agama umumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia tak ada tanggungjawab dalam jawapan itu secara ilmiah. Tak boleh kita tanya, tak boleh kita jawab secara berilmu betul-betul, tak boleh. Norma berarti yang perkara-perkara logika, tak boleh kita fikir dengan fikiran kita, tak boleh. Bukan boleh kita fikir itu logika, tak ada logik akal, tak ada. Norma logika mengajarkan kepada kita bahawa penyurunan secara ilmiah tak ada. Norma logika mengajarkan kepada kita bahawa penyurunan definisi tentang suatu perkara ialah dengan jalan menghimpunkan semua ciri hakiki pada perkara itu. Syarat ini tidak dipenuhi oleh kebanyakan takrif itu artinya definisi juga lah, takrif ataupun istilah. Kebanyakan takrif agama yang dapat didengar di kalangan masyarakat. Ada takrif yang hanya mengenai sebahagian dari agama Islam. Ada yang sebahagian je. Ingat Islam tu mayang je, baca Quran aja. Islam itu yang sebenarnya meliputi segenap aspek kehidupan. Everything is there in Islam. Bukan mayang aja, bukan baca Quran aja, bukan zakat aja, bukan puasa Ramadan aja. Tapi kita ingat kalau kita buat Islam tu, kita dah cukup Islamnya. Islam meliputi segenap aspek kehidupan. Apa dalam Islam, dalam hidup ni semua dalam Islam. Kerana Allah dah lengkapnya Islam tu. Allah kabur Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam is already complete, is already perfect. There is no more room for improvement, no more room for alteration, no more room for modification. Faham mereka orang putih ni? Kau tak faham apa datang ngaji orang putih tu? Dia dah penuh. Cakap Melayunya, Islam itu satu agama yang lengkap, meliputi segenap aspek kehidupan. Tak ada yang ketinggalan. Bukan main puasa zakat haji saja. Kehidupan itu adalah Islam. Ekonomi ada dalam Islam. Pendidikan ada dalam Islam. Kekeluargaan ada dalam Islam. Pekerjaan ada dalam Islam. Macam tuan projek polis ni, ada tak undang-undang dalam Islam dalam kepolisian? Ada. Tak lepas. Allah dah turunkan 5 hukum. Dengar ni ada dulu. Allah dah turunkan kepada kita 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. 5 hukum ini tuan-tuan dan saudara-saudara yang saya hormati sekalian, meliputi segenap aspek kehidupan. Kelima 5 hukum tu.
Dalam kekeluargaan ada 5 hukum. Dalam pendidikan ada 5 hukum. Dalam masyarakat ada 5 hukum. Di pasar raya ada 5 hukum. Di mana saja dia mesti ada, tak lepas ada 5 hukum. Meliputi kehidupan manusia lain. Nikah kahwin ada, ekonomi ada, pendidikan ada, sukan ada, hiburan ada. Ya, ada tak hiburan dalam Islam? Ada apa tak ada? Ada. Islam bukan melarang hiburan, boleh. Nak hibur dalam Islam boleh. Gimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terhibur tak? Pahala pun dapat. Itu hebatnya Islam. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau ikut cara Islam, apa saja kita buat merupakan ibadah. Kerana kita Allah jadikan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah kabul dalam Quran tu kan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Jadi apa saja kita buat mesti di atas dasar beribadah kepada Allah. Makan beribadah, mandi beribadah, tidur beribadah, nikah kahwin beribadah, berlatih, sukan ibadah. Apa saja dalam Islam dia merupakan ibadah. Kerana Allah jadikan kita itu untuk beribadah kepada Allah Taala. Jadi apa saja kita buat mesti dalam bentuk ibadah. Tak lari itu 5 hukum tadi. Apa kata wajib, tuan-tuan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Seperti semalam 5 waktu saya semalam, mesti buat. Jangan tinggal, jangan tuang. Yang kedua, haram. Apa kata haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Kan dia haram. Kalau haram berdosa. Kalau Allah tak ampun berdosa itu kemana perginya? Okey. Itulah yang haram. Jangan buat. Berjudi haram, jangan buat. Ambil nombor ekor haram, jangan buat. Ini dah bila hujung minggu ambil nombor ekor. Bukan tentu ada orang lain ini tak ada. Bila hujung minggu jangan ambil nombor ekor. Bila hujung minggu jangan ambil nombor ekor. 7685. Tahu mana 7685? Ada dua. Jangan pula ambil ya. Masih merosak keterangan apa ya? Hukum berjudi itu berdosa, tuan-tuan. Kalau berdosa tak diampun tuan, masuk neraka. Jadi lantaklah mimpi beberapa kali dalam malam tu pun jangan ambil nombor ekor. Kerana dia hukumnya berjudi, haram. Mesti ditinggalkan. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok. Yang sunat tu elok ke tak elok? Kenapa banyak orang tinggal sunat? Duit juga sunat wajib dia. Supaya sunat tu Allah bagi pahala. Allah bagi selain pahala apa? Allah bagi pangkat di akhirat besok. Dalam hidup dalam dunia ni ada tak pangkat? Dalam polis ada pangkat tak? Besok di akhirat tu ada pangkat juga. Siapa anda? Apa pangkatnya? Al-muflihun, orang yang dapat kemenangan, itu pangkat di akhirat. Al-faizun, orang yang dapat kejayaan, pangkatnya. Tak, kita tak. Al-abrar, orang yang sentiasa berbakti, itu pangkat. Al-abrar namanya. Al-muttaqin, orang yang sentiasa bertakwa, itu pangkat di akhirat. Jadi kalau tak buat yang sunat-sunat, mana dapat pangkat? Kalau tak dapat pangkat, mana? Orang yang dapat pangkat, dia tak dapat pangkat. Ngedit dia tengok tu bedik. Orang yang dapat, dia tak dapat. Ubi lah. Itu yang sunat. Yang makruh apa dia? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya
elok ditinggalkan. Elok jangan buat. Dia makro. Ini begitu juga. Dia makro tu duit saja bibir rumah. Dah keruh. Dah keruh je. Itu yang banyak buat yang makro tu. Makan diri makro. Makan dengan diri makro. Makan jalan makro. Ambil nasi-nasi itu kepel, lambung kata sambung dengan mulut makro. Isap rokok? Haram. Dengar elok, lantak makan-makan yang dengar. Apa hukum isap rokok? Haram. Bukan ini kau nak tanya, boleh tanya. One more time. Apa hukum isap rokok? Haram. Lemah dia jawab ni. Merokok tu. Haram. Baik. Nak tahu tak tanya lebih ni kan cara. Ujung-ujung lagi. Itu dah. Itu yang makro. Yang keempat, yang kelima. Harus. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan. Tidak berdosa dan tidak berpahala. Kedudukannya tepuk dada. Tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Lima hukum ni tetap berjalan. Di mana-mana saja. Apa saja kita buat mesti ada lima hukum. Dalam perbahasan pasal 2 dan 4 tadi telah dibincangkan hubungan kebudayaan dengan manusia dan dengan pembinaan duniawi. Dan dunia begitu, dia kemukakan juga suatu teori. Teori itu apalah? Teori lah. Teori itu hukuman ataupun peraturan. Itu teori. Ada politik, ada teori. Apa-apa ada teori. Iaitu teori bidang-bidang kebudayaan yang terdiri dari bidang sosial. Sosial itu hubungan antara sesama manusia, dengan sosial. Sosial, ekonomi, politik. Politik apa? Pencapaian hidup, ekonomi politik. Bukan politik itu UMNO, PAS, itu parti-parti. Ini politik itu mentadbir hidup. Itu namanya politik ya. Politik bagi apa? Pengetahuan dan teknik, cara-cara. Seni dan falsafah. Kebanyakan teori antropologi. Antropologi itu teori yang sebut tadi tu ya. Teori politik apa tu? Itu namanya antropologi. Memasukkan Islam, masukkan agama sebagai salah satu bidang kebudayaan. Anggapan umum di kalangan masyarakat Islam menolak teori ini. Orang banyak Islam tolak hal teori-teori jenis itu. Ciptaan manusia. Kerana Islam sudah lengkap. Apa saja dalam Islam sudah ada peraturannya. Ya ke tak? Tadi saya dah baca tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah lengkapkan agama kamu untuk kamu dan aku cukupkan nikmat aku bagi kamu. Dan redha lah aku Islam tu. Allah redha hanya Islam saja. Yang lain tak redha. Jadi apa kita buat mesti ikut dari Islam. Kata Tuhan tak redha ya. Ada lengkap Islam tu. Unsur-unsur agama tidak masuk kebudayaan. Kenapa agama tidak masuk kebudayaan dan di mana batas antara agama dan kebudayaan? Pertanyaan ini biasanya tidak memperoleh jawapan yang terang. Tak ada siapa yang boleh jawab yang benar benda-benda ini ya. Kata agama bukanlah istilah. Agama itu bukan istilah lah. Bukanlah istilah yang berasal dari Islam. Agama itu bukanlah Islam. Sebelum Islam banyak agama-agama lagi. Dulu sebelum Islam lagi banyak agamanya. Hindu lah, Buddhism lah, Confucian lah, macam-macam namanya. Islam kemudian datangnya. Ia dipinjam dari bahasa Sanskrit. Sanskrit itu bahasa lama. Tahu Sanskrit? Bahasa tua.
Ini Sanskerta, Sanskrit. Cakap komputer yang Sanskrit. Untuk menunjuk sistem kepercayaan di dalam Hinduism dan Hindu dah ada. Agama Hindu dah lama dah ada. Dari dulu dari Islam lagi. Buddhism pun itu juga. Agaknya kekaburan dan kekacauan pengertian agama timbul kerana mempergunakan istilah agama, istilah yang terpakai dalam sistem kebudayaan Hindu, kebudayaan Buddha dan sebagainya. Itu kita selalu pakai itu dalam sistem kepercayaan lain untuk ajaran Islam yang antara keduanya mempunyai perbezaan yang dalam, ya. Semayang dan Islam lain, dalam Hindu lain. Semayang juga. Orang Hindu semayang tak? Semayang. Orang Buddha semayang tak? Semayang. Orang Kristian semayang tak? Semayang. Orang Islam semayang juga. Tapi ada beza tak semayang mereka dan semayang kita? Yang diterima semayang cara Islam. Kalau Kristian lagi senang, seminggu sekali aja. Seminggu sekali aja, lagi senang tak? Duduk aja itu bukan ada rukuk, bukan ada iktidal, bukan ada sujud dan sebagainya. Duduk aja. Berlebih-lebih pula antara lelaki dan perempuan, tak ada batasan. Betul? Duduk apa buat? Nyanyi betul? Agama Kristian nyanyi dah? Nyanyi. Nak dengar lagunya? Nak dengar tak? Lagu orang Kristian tu. Dengar lagu. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu. Jangan apa ngajar tu pada anak-anak kita. Itu lagu Kristian tu. Itu apa artinya? Are you sleeping apa dia? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John apa? Brother John apa artinya? Padri John, bukan Abang John. Padri John, Padri John. Morning bell is ringing. Apa dia? Lonceng pagi berbunyi, lonceng pagi berbunyi. Mana bunyi ya? Ding dong dong, ding dong dong. Jadi kalau siapa mengajar lagu itu, dia mengajar lagu Kristian tu. Saya masa jadi cikgu waktu saya mengajar lagu itu. Mana tahu? Udah tua ya, tahu. Udah jadi ustaz, tahu. Itu dah. Lagi senang, tapi terima Tuhan tak? Terima Tuhan ke semayang cara orang Kristian? Tak terima. Cara orang Hindu? Tak terima. Cara orang Buddha? Tak terima. Tak kena terima Tuhan, mesti ikut cara Islam. Itu pun mesti dengan syarat-syarat yang tertentu. Ikut Islam dia pun tentu terima pun. Kadang-kadang bacaan tak betul. Kadang-kadang tak ikhlas. Nunjuk-nunjuk doang, ada riak, ada ujuk, ada takbur, tak terima di Tuhan dia. Dia mesti ada syarat-syarat yang tertentu baru terima Tuhan. Dalam Islam ni, dalam semayang ni ada rukun, tuan-tuan. Ada ke tak ada rukun? Rukunnya di antara apa? Qauli. Rukun qauli, artinya sebutan. Yang kedua rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun perbuatan. Yang ketiga rukun qalbi, hati. Ketiga-tiga ini mesti kita laksanakan dengan betul. Rukun qauli ada 5. Dengar elok tuan. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang tiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima salam. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita sebut dengan Allahu Akbar. Ada kata A. Kaf tu hamas. Dia keluarkan je ak. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Akbar tak betul, dia bukan kalkula. Lagi tak betul. Ada ke alif bawah i. Yang dia Allahu Akbar.
Jadi mesti betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Bermula dengan Bismillah itu kena baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah. Mila itu nama orang. Ya Allah. Ada orang nama Mila. Besok Bismillahirrahmanirrahim. Nama orang tu. Mila itu nama orang. Nak mil. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan bel. Ada orang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bel begini. Bel tu apa? Loceng. Itu rukun kali. Rukun sebutan. Yang banyak masalah apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Waqaf tidak, wasal tidak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak betul itu bunyi macam betul tapi salah. Waqaf tidak, wasal tidak. Kalau nak wakaf tak tarik nafas lain. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Maka betul. Ini salahnya. Wakaf tidak, wasal tidak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Patutnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Maka betul. Mem jangan matikan. Kena ngajak fiqh pula lah. Itu Fatihah ya. Banyak salahnya. Banyak. Boleh nak cerita Fatihah atau cerita yang lain. Tak sampai cerita yang lain. Cerita Fatihah yang boleh ya. Nah, lagi salah apa? Siratal ladzina an'am. Salah tu. An'am. Tak betul. Nun tu pun qalqalah. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'am. Tak betul. Ada orang siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Jadi ana jadi. Tak betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak bukan tak alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha harakat. 6 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. Dha walad lam tu lekat pada dha. Waladdallin. Bagus betul. Itu rukun qauli. Yang banyak orang salah baca tahiyat akhir. Itu banyak orang salah. Mula ada salah. At-tahiyat. Salah tu dalam tahiyat at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatu lillah. Yang tu lillah aja tak betul. Tu lillah 2 harakat. Ma'arif disukun. Ini lagi banyak salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang ka-nya, panjang you-nya, panjang hi-nya. Salah tu. Yang betulnya ni, dengar dulu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang betul. Ka tu pendek je. Tadi macam mana? Maghrib tadi. 2 harakat ke dah? Kalau 2 harakat tak betul. Salah. Bila salah tak betul. Tak betul tahiyat, tak betul semayang. Tak betul semayang, macam mana semayang. Tak ada apa lagi. Dapat dosa je ni. Ini ikat tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru tu. Pendek ikat tu. Ka'ai. Dengan ka'ai tak betul. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salah. Kira ramai orang salah. Saya ni walaupun dah tua tapi telinga dengar. Dengar dia. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salah tu. Walaupun dah tua. Tak ada labang lagi. Dan pekak lagi. Dengar ni. Panjang kau 2 harakat. Tak betul. Kemudian. Selawat. Kemudian salam. Salam orang Melayu. Salam tu tak? Assalamualaikum. Tak betul tu. Kum tu banyak mana? Dia nak assalamualaikum. Itu rukun qauli. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Ini yang ramai ni apa? Ketika iktidal. Dia gerak 3 gerak tu turun. Tengok tangan saya. Sami Allahu liman hamidah. Goyang-goyang tangan tu. Batal ke tak? Batal. Dia berapa gerak boleh? 3. Berapa gerak tu turut yang dibenarkan? How many movements are you allowed?
Only two. Tengok yang betulnya. Sami Allahu liman hamidah. Cukup tu diam. Jangan cakap. Jangan gerak lagi tu. Akad satu, turun dua. Dah. Jangan gerak lagi. Jangan tak boleh kita. Itu yang dia dah. Banyak kena belajar betul-betul ya apa semayang ni. Sebab tu kalau ada ustaz kena ada semayang ni jual di video tu. Ustaz tu yang ngajar mayang kalau dia mayang ni ngajar mayang lagi. Lagi yang tak betul semayang. Kalau tak betul semayang dia tak semayang. Itu rukun fi'li. Rukun fi'li ada 7 tuan-tuan. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukuk. Yang tiga iktidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Yang ketujuh tartib. Yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu 7 anggota rukun fi'li. Kena buat betul. Kalau dia tak sah semayang. Begitu lah. Orang kalbi hati. Biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Saya ngajar ni biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan nyelih je lepas ngajar orang. Mana dia Sarjan Faizal ni tak datang lagi. Nak dekat aku malam ni. Nampak apa? Nampak apa? Envelope. Malam nak istihad. Kalau tak ada envelope pun saya datang juga giliran saya. Kalau ada, nyongin dah. Kalau ada nyongin dah. Tak ada, nyongin juga. Jangan monyong aja. Bila tak ada, balik kosak. Jangan Kerana kita buat biar semata-mata kerana Allah. Allah kabur Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan kerana agama, bukan kerana duit, bukan kerana harta, bukan kerana kemegahan. Ini kadang nak puji doang guna perkataan yang bombastik. Guna perkataan yang orang tak faham orang. Perkataan apa? Fenomena, manifestasi, paradigma. Dia pun tak tahu apa makna itu gunanya. Supaya orang tenangnya oh anda dia itu guna perkataan-perkataan yang cara-cara yang hebat. Supaya dia puji doang. Apa tak benar. Itu hati ni. Rukun qalbi itu kemudian semata-mata kerana Allah. Ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Baru diterima semayang kita. Kalau tak terima di Tuhan. Kalau tak terima penat je semayang. Maka tak semayang. Itu dia ya. Kena jaga tu. Hukum-hukum tu kena jaga. Dalam mengkaji hubungan manusia dan agama, perlulah disusun pengertian yang terang dan definisi contohnya istilah. Definisi yang bertanggungjawab secara ilmiah. Secara ilmunya, jangan main teka-teka aja. Secara ilmiah tentang agama. Untuk itu eloklah kita bertolak dari asal kata agama itu. Seperti telah disebut dalam kata agama berasal dari bahasa Hindu. Agama itu dari bahasa Hindu, no? Ada bermacam-macam teori tentang sejarah kata ini. Salah satu daripadanya menerangkan akar kita, menerangkan akar kata agama itu, akar kata itu asalnya berasal dari gam itu agama, asal dari gam. Mendapat awalan A lepas tu, bawah A dan akhiran A, dan mulanya gam je. Tu tambah mula A, ujung A je. Jadi agama. Itu kata dia, kata orang dia ni. Menjadi agama itu asalnya. Itu akan datang. Lagi kali kita dah bunyi. Walaupun dah bunyi, kita ada acara lagi lepas ni. Iaitu kita ada salah seorang jemaah kita meminta kita membaca tahlil. Tahlil. Boleh tahlil? Tuan-tuan dan puan, mana ada perempuan? Tuan-tuan, boleh tahlil tak? Ini ada permintaan dari jemaah kita ni supaya
saya memimpin tahlil. Jadi kena sekejap ni lah. Kalau lepas Isyak banyak orang balik. Jadi tak boleh tunggu lepas Isyak. Sekarang ni buat. Now. So that nobody can tuang. Ya, kita tahlil ramai. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Ada nama pun, alhamdulillah. Ada nama. Nah, untuk Haji Majudi bin Haji Dahlan, Hajjah Ramlah binti Karman, Muhammad Zulkifli bin Abdul Razak. Ini Razak tu dia. ZAB. ZAK katanya Razak. Kemudian Muhammad Jafar bin Abdul Razak juga. Muhammad Ali Piah bin Muhammad Jamilah. Ini milah tadi ya. Kalau bismillah tu milah, ini milah. Jamilah binti Yub Lohor. Yub Lohor. Lohor nama ayah. Lohor tu apa? Lohor. Lagi Azizah. Tu katanya Azizah binti Mahmud. Baik, ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا وخصوصا إلى أرواح مرحوم Haji Majudi bin Haji Dahlan wa marhumah Hajjah Ramlah binti Karman wa marhum Muhammad Zulkifli bin Abdul Razak wa marhum Muhammad Jafar bin Abdul Razak wa marhum Muhammad Ali Piah bin Muhammad wa marhumah Jamilah binti Yub Lohor wa marhumah Azizah binti Mahmud. Syakul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليهم من ذلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك